Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Nur Airi Gilam. Kawan, selamat pagi. Kita nak kopek kelapa. Kan? Kita nak kopek kelapa kan kawan. Ada orang bagi kelapa. Ni boleh buat inti lah. Ataupun buat lempeng ke kan. Ni Kak Nur kopek 2 biji tau. Abaikan kegebuan, ke segala ke lah. Kan kawan-kawan, kita kopek ni kerana parut-parut Kak Nur simpan. Nak buat inti, simpan kat freezer lah, dia tahan. Kan? Ada orang bagi kan kawan, kawan suami lah bagi. Dia kata ni kelapa mawar. Kelapa pandan. Mawar pula. Kelapa pandan. Jadi kalau kita buat apa? Buat dia nipis saja. Dia punya sabut kawan-kawan. Buah dia besar. Besar lah buah dia. Tak boleh kuat-kuat, nanti terpecah pula dia punya tu. Kan bunyi tak kan? Okey kan kawan, sambil-sambil tu kita berborak jugalah. Sekarang yang banjir dah reda sikit kan. Tapi laut masih lagi tak berapa cantik. Ikan pun tak ada kan kawan. Ikan tak banyak. Kak Nur pun tak tahu nak masak apa. Sebab ikannya banyak yang frozen, tak ada yang fresh. Banyak yang simpan dalam peti. Ikan kita tak sedap kawan-kawan. Kan? Aduh. Nampak petaya Kak Nur. Apa ikan dia kawan dia? Dia punya ni nipis, tapi dia punya ni besar kan kawan. Buah dia. Kak Nur nak buat inti, buat lempeng. Kan? Ni kan sesuai ni buat inti dengan lempeng ni. Sedap. Okey. Mana yang tengah sibuk mengemas untuk apa? Banjir tu harap bertabah lah ya kawan. Semoga selalunya Allah akan ganti yang terbaik lagi lah untuk kawan-kawan yang banjir. Betul. Tapi itulah semalam Kak Nur cari ikan pun. Ikan tak ada kawan-kawan. Semua ikan dalam peti sejuk. Tak ada yang fresh. Sebab laut masih lagi bergelora kawan-kawan. Jadi jaga kesihatan kawan-kawan semua ya. Macam kawan suami Kak Nur lah. Kawan suami pula. Suami kawan Kak Nur. Puan Devi kan. Tapi suami dia Kak Nur kagum lah. Dia memang jiwa sukarela dia tu memang kuat. Dia memang tak sihat, tapi semangat dia untuk membantu orang-orang banjir. Balik dari Perlis, dia kena ke, dia kejah ke, dia nak singgah sekejap ke. Dari Perlis tu dia dah singgah sekejap lah untuk bantu orang di sekitar kawasan kami ni lah, daerah Sepang ni. Rupanya dia tersangkut di banjir. Dia kena serangan jantung. Memang dah ada masalah jantung. Kepenatan kan. Alhamdulillah beliau dikurniakan anak-anak yang sangat-sangat bertanggungjawab, dapat mengurus semuanya dengan lancar. Semoga kawan Kak Nur tu kuat lah. Dia sangat wanita kental sebenarnya. Kat mereka ada pusat tahfiz mereka sendiri. Bayangkan kan? Kita semua diuji, diikut yang Allah rasa kita mampu. Sebenarnya kita rasa macam tak kuat kan, tapi kita sebenarnya mampu insya-Allah. Okey. Ni mesti ada orang yang banjir tu kelang kabut nak ngemas kan, dengan anak sekolah, dengan ada yang kes yang SPM tu kan. Menjeberang, ya Allah. Tapi kegigihan mereka ada. Semangat mereka ada. Semoga semua dipermudahkan. Memang kalangan yang kemas-kemas rumah, berdepan dengan anak yang nak SPM.
Semoga lancar ya. Aduh ya Allah. Yang ni keras. Keras pula. Dah. Dah siap kawan-kawan. Ni. Dapat 2 biji besar kawan-kawan. Kak Noh ingat kan kecil tau. Besar. Nanti Kak Noh nak buka. Kak Noh nak. Sebab kelapa pandan kan? Bawah pandan kan kawan? Bagus air dia kita minum untuk kesihatan kita. Kita mengarut-ngarut je lah. Minta maaf kawan-kawan. Ni. Bawah pandan. Bau pandan kawan-kawan. Sedap. Ni mesti buat inti lagi sedap. Okey kawan-kawan. Sekejap ya. Kak Noh betulkan kamera dululah. Kita borak-borak sekejap. Sekejap ya. Alah mak, kau tak nak duduk. Sekejap. Kawan-kawan. Dah. Ni. Kelapa kita. Dah siap. Kita nak buat inti. Okey kawan-kawan. Itu sajalah video Kak Noh hari ni kopek kelapa pandan untuk Kak Noh nak buat inti ke, nak buat lempeng ke. Kita kopek siap-siap. Kak Noh ada pemarut dari Thailand tu kan. Yang tu lebih cantik lah kalau kita parut. Tak pun Kak Noh kopek, Kak Noh buat macam inti biasa. Kita kopek putih dia dulu, baru kita parut sagat dengan yang halus. Kita buat inti simpan siap-siap nak makan. Nak buat kuih, kita tinggal buat. Okey kawan-kawan. Itu sajalah video Kak Noh hari ni. Ringkas dan bercerita sikit dengan kawan-kawan yang dilanda banjir, dengan kehilangan kawan suami Kak Noh kan. Semoga tabahlah. Syukurnya kampung Kak Noh ni ada 1 buah rumah yang hampir tenggelam, tapi alhamdulillah dah beberapa hari tak ni dah clear lah. Tapi memang rumah dia tu sentiasa kena air lah. Ada 2-3 tempat Kak Noh juga bertanya mana orang kampung yang Kak Noh kenal, Kak Noh rasa Kak Noh boleh tegur, Kak Noh tanya rumah masuk air tak? Dia kata tak masuk Mi. Dia kata cuma hampir memenuhi simen rumah lah. Dia kata yang kat luar kan. Dia kata alhamdulillah lah tak ada sangat. Dia kata kita duduk kampung ni sentiasa bertanya kawan-kawan. Mungkin orang kata nyebuk aja. Tak, kita ambil sakna dengan keadaan kampung tu. Sebenarnya itu juga satu khidmat kita kan. Kita tak tahu kadang-kadang ada orang kalau terutamanya orang asli ni, dia tak akan mengeluh banyak. Dia cuma akan bagi tahu rumah saya banjir lah. Dia tak akan tolonglah rumah saya macam tak ada. Orang asli selalunya dia lebih banyak memilih untuk diam, untuk menghadapinya dengan tenang, sehinggalah ada orang yang sedikit rasa prihatin untuk tengok keadaan mereka. Tapi untungnya kat kampung ni pengerusi, tok batin apa semua alert. Bila tahu je hujan tu dah lebat, dia dah tahu target, dia orang tahu dah rumah mana yang harus dia orang kena pergi, pantau. Sebabnya memang kawasan tu setiap tahun kalau air banjir banyak hujan banyak akan banjir. Kita pergi kat situ dulu. Tengok keadaan, tanya khabar, hantar bantuan jika perlu. Macam itulah kampung ni. Memang Kak Noh rasa Kak Noh bersyukurlah duduk sini. Kalau kita sakit dah 4 hari kat hospital, mereka akan buat kutipan, sumbang sikit-sikit, RM1 pun boleh, apa pun boleh, dan hantar pada keluarga yang memerlukan, keluarga yang telah ditimpa musibah untuk meringankan beban. Selalunya begitu. Kak Noh sendiri dah dapat 2 kali bantuan dari orang kampung ni, ketika Kak Noh sakit dan ketika suami sakit. Kampung ni dia, Kak Noh rasa walaupun Kak Noh ni bukan penduduk tempat, tapi penduduk tetap, bukan penduduk asal lah maksudnya, tapi dia duduk sini lebih daripada 20 tahun. Mereka fair, adil untuk berbagi apapun bantuan. Kalau orang lain dapat, Kak Noh dapat, dan keprihatinan mereka sama rata. Okey. Masalah sikit-sikit dalam kampung itu bagi Kak Noh itu biasa. Dalam keluarga pun begitu, apalagi kampung. Dalam keluarga pun mesti ada yang bertelaga sikit-sikit, tapi masih boleh mengatasinya dengan bijak. Begitu juga dengan ahli kampung ni. Okey. Itu sajalah, mengalut-ngalut dah. Ini dia. Kelapa pandan. Wangi dia. Air dia macam sedap. Bersyukur selalu dengan apa yang telah diberikan kepada kita dan jalaninya dengan ikhlas. Salam sayang dari Kak Noh. Assalamualaikum.